Mel? Pengajaran dia kena kahwin. Kenapa je Kenapa apa? banyak benda. Ada benda. Aku nak beli. Lu. Secret lu. Bukan. Secret. Tak mirip. Wah, siapa yang dah dapat? Tolong tunjuk jap. Aku confused lah. Tada! Kau tak ada dapat lagi Ni yang dah Aisyah dikeluarkan. dia Tak apa, satu, at least Naim satu, Ilyas satu. Tak pejang. Okay. Sebab dah tinggal sikit, semua kena bulatkan dulu yang mana yang dia rasa dia dapat Owner tu boleh bulat dua. Orang akan tak dapat buat satu kotak lah. Kita akan dua berang Oh, come on man. Ada dua I don't know. I just pick. Kau you fit sama galapan. Protector dengan boiling frog. Okay, sekarang siapa nak vote aku punya box? 4 slot. I nak vote Naim punya. Okay, satu je. Alright bu. Destroyer lah satu comel. Kan destroyer tu sangat comel. Okay, siapa lagi nak vote kotak aku? Oh yeah, aku rasa aku tahu. Kau main rasa ni dulu. Berperang kat kotak Naim sekarang. Naim dah pilih dua. Oh, tu vote secret lah bhai. Shit. Dia bukan Venom. Okay, so Naim dia pilih The Aviator Robot, aku pilih Protector, Ilyas Bowling Frog, Aisyah Destroyer. Siapa nak undi kotak aku? Cepat ambil. Aku. Saya. Oh, berebut bye. Tadi sepatutnya kena goncang dulu. Boleh decide nak undi ke tak? Okay, ni aku nak undi. Aku undi robot. Aku pilih Bowling Frog. Kotak musim tadi aku pilih robot. Nak pilih destroyer. Kotak musim Nasya pilih red picker. Aku tak pilih aku pass. Okay. Kotak musim. Ni Kotak I pula. Nak siapa? Okay. Abang. Ayah. Mana rasa mana? Kotak Aisyah nak impas. Sepatutnya engkau yang pass. Ke tak? Taklah dia tinggikan probability kami dapat lah. Okay. Abi rasa tak goncang pun. Boiling Frog. Okay, aku kita kadang-kadang kena goncang sikit je tau. Aku boleh dengar bunyi kipas. Kipas? The Aviator. Wow. Aku tengah The Aviator dalam ni. Tengok study tu. Yeah. Tahu routine. Dia ada formula dia. Aku rasa yang ni projector. Protector mat. Project. Pula kau. Okay, kotak saya. You okay je? Sakit. Wow. I okay. Tak kalah kami. Siapa pas? Kotak nak siapa pas? Saya pas. Kuat berat yang solid. Jadi aku rasa ni destroy. Wow. Wow. Yeah. Secret je dah tak rugi pun. I ambil secret. Okay, kotak aku. Siapa? Nak ambil The Aviator. Aku ambil. Kita ambil yang ni guys. Teka robot. Robot. Kau memang nak robot Semua aku teka robot. Yang ni aku rasa secret. Secret. Asha ambil red picker Semua Yes. punya ambil red picker. Okay, ni Ilyas punya pula. Yes. Aku rasa dia protector lah. Ilyas punya aku vote. Aku ambil destroyer. Aku punya chance untuk dapat sebenarnya kecil sebab aku banyak ambil secret. Okay. Okay, sekarang ni kita orang semua dah vote untuk semua orang dah. Untuk 6 kotak terakhir ni kita semua dah ambil vote. Kita orang semua dah vote Untuk keadilan dan kesesamaan. Sebab kalau tak nanti dia dah makin sikit nanti Orang dah boleh teka. orang dah boleh teka lah. Dari Ilyas ke sana Okay, Alright. let's go. So aku nak dapat robot dengan boiling frog. Hitam Naim, biru gelap kat Aisyah. I secret. Berkaki dia, berkaki. Alah, Berkaki. Dia berkaki. Yes. Aku punya tu. Berkaki. tak kepala bulat tu. Kanan. Thank you. Jadi sampai gigi kat atas kepala dia. Plastik. Comel kan. Ada salah kat kotak I ni. I pilih red picker. Damn. Comel lah. Nak dapat ada style juga. Dia pakai plastik 7E atas kepala dia. Lepas tu baju dia baju surat khabar. Oi, tapi dia tak boleh diri lah dia. Macam ni. Yelah, betul lah macam tu. Tada. Dah cukup nak balik. Weh, dia ada peluang boleh dapat lagi tu. Dia tu. I pula. Ni kotak I. Robot, okey robot. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Apa tu? Pecah tu. Apa tu? Robot. Daun. Robot. Bukan tu. Kenapa dia daun? Kotak.
Naim menumpang untuk lelaki ni. Oh my god, ada tak perlu beli Hirono dah guys. Ada collection Hirono. Sekali cut aku bagi. Dan Tunjuk dekat-dekat. Saya janganlah marah sangat campak-campak tu. Weh, Nat dah buat 3 dah. Ya. Diorang dah bawa balik 4 Okay. daripada diorang. Rugi Aku pula aku punya pula Apa yang aku nak ni protector dengan boiling frog. Alah, ni aku tak ada pula. Aisyah Semua yang aku ni boleh keluar lagi. okay. Ya. Red picker, Aisyah pilih red picker dah dapat tadi. Saya terkeluar. So Naim pilih robot, Jadi, Nat pilih the aviator. Kalau dia betul Janganlah nak lagi. lah. Iho. Cepat buka. Aku tahu ni mesti Orang macam dah yakin tau diorang dapat. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Sayang, you pilih apa yang? Dah keluar dah red picker. Allah. Okay, aviator. Serius Sumpah lah. Serius lah bro. Sumpah lah. Kau pasal aku tak pilih aviator? Ellie bukan nak dapat tu. Sekejap. Aduh. Ada lagi 3 kotak belum buka. Aduh. Waduh, kotak ni memang aku dah tak menang lah. Buka apa? Aduh, dah tersingkir. Dah enak ni. Ni lawa. Boleh pusing lagi. Aku dah kata. Ni pun boleh pusing Oh, lagi. the aviator. Di atas kepala Mana dia bukan watermelon. Ni Tolong lah secret. At least aku punya secret. Okay guys, next box aku punya. Okay, siapa ada chance nak menang Semua ada chance ada. Semua ada Kita chance. Aisyah I tak vote you. disqualified. I tak vote you. Si robotnya ni confirm. Weh, ni dia last peluang aku untuk dapat betul weh. Okay, betul Luqman. Robot. Dia bawa balik 6 weh. Bodoh kau. Aku tak dapat apa yang kita tahu. Mari ha. Weh, 6 tengok. bro. Dia dah Tengok. buat satu collection dah. Dekat kotak Nat aku pilih destroyer dah dapat dah. Dekat kotak Aisyah aku pilih the aviator dah dapat dah. Aku tak dapat. Kau tak ada apa-apa? Tak dapat. Itu memang hebat. Oh. Lah orang baru kahwin guys. Baby, you punya. Okay. Nat nak Dia masih dua-dua dalam choice tu. Nat nak protector ni yang ada bear ni. Aku pilih apa aku? Aduh, aviator. Aisyah secret. Okay guys, bismillah. Takut. Bismillahirrahmanirrahim. Tolonglah the bear. Tolonglah. Aduh, ada bear lah. Serius ah? Sumpah ada bear. Anak itu. No. No. Weh, 7 weh. Daripada 12. Aku tak ada mood nak edit video ni lah. Bagi Nat je lah upload yang ni. Luqman, thank you. Weh, dia nak seorang Cantik dapat dia ni. 5 weh. Dia sebenarnya ada cerita tau. Kejap lagi kita akan tengok cerita dia Okay. Okay. Tak ada mood nak tengok cerita dia. Aisyah punya Okay, turn. Aisyah kat sini I pilih red picker dengan secret. Tapi red picker dah terkeluar. I rasa Luqman beli, so mungkin tak ada secret. Kalau bos tu nak yang beli, mungkin ada secret. I pilih apa yang? I pilih apa yang? Hijau boiling frog. Yes bro, yes bro, yes. Ya, mungkin boleh. Ya. Tengok. Yang lain semua tak dapat lah. Dah, tinggal secret Yes, dengan ni. boiling frog atau secret je guys. Yes, kalau secret you. Kita lah. Okay. Jom nampak tak dalam tu? Nampak? Okay, bismillah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Putih. Akhirnya box terakhir. Yang tu. Wow, gila. So, kita Macam dapat rumah kan. Dia mesti ada binatang kat kepala dia. Kita orang dapat semua yang comel. Pengajaran dia kena kahwin. So ni apa yang Mariam dapat. Aisyah dapat rampas apa punya?
Ni I punya rampas Aisyah punya. Ke Lokmannya? Ini aku buka. Ini aku rampas daripada Nat. Okay guys, ni yang aku dapatkan. First ni daripada kotak siapa aku rampas? Aku. Ini robot ni aku rampas. Aku ya. Duduk aku rampas guys. Okey, perampas nak lalu. Jangan. Okey. Oh ni box yang nak buka. Daripada awal tadi nak memang Naim yang ni. Yang ni nak rampas daripada Ilyas kot. Kisahlah Ilyas ke Lokman rasa yang ni. Dia rampas lah yang penting. Ni rampas punya. Tu yang ni betul, pun Lokman. rampas Lokman punya. Tu rampas lagi. Ni rampas lagi Ilyas. You So saya ada 5 guys. So korang satu family bawa balik 7. 7 daripada 12. Kita tengok sekali lalu apa kisah di sebalik setiap satu ni. Sekarang ni cerita pasal yang ni. Kuat sikit. Sini Oh, dia dah dalam penjara. Di sini. apa yang kau faham daripada cerita tu? Dia di penjara dan dia tak boleh buat apa-apa sebab ada satu bebanan yang mengikat dia. Okey. Dia punya message dia ialah kau kena berdamai dengan kau punya masalah. Yes, betul. Tu last kali last kali dia peluk. Bila dia cuba nak berhari-hari, Dia kan nampak struggle, berhari-hari. dia struggle tarik-tarik kan. Tak ke mana lalas. Lala dia peluk Berdamai je. Nampak Sesuai yang untuk engkau lah. Relatable lah, nampak? Dia relatable dengan semua orang lah. Kau tengok ni, dia punya baju ni ada Dia telefon kau? Tak, aku 24 bulan 7. Memang kau punya. Ya tu. Memang cerita kau lah. Dahsyat lah. Sebab tu aku terus faham message dia tu. Macam aku tengok kisah hidup aku lah. Okey. Ni siapa yang dapat ni? Ni yang Ilyas. burung-burung. Dia dapat yang burung ni. Dia dapat Okay. Memahami. Apa yang kau dapat faham daripada message yang ni? Okey, aku Naik setinggi-tingginya. Bukan kau, dia. Oh ya. Wow, dia dapat burung. Oh, dia ni macam sebenarnya macam ni kan? Dia orang ni. Wow. Okay. Dia pun Okay, aku tahu. If you tak payah English lah. Kau cuba. nasib baik. Nasib baik. Kalau tak robot nak kena translate. Kalau Dah lah Lokman tak kalau tahu kau English. kalau kau nak jadi macam burung, kau kena panjat tinggi. Kalau kau nak jadi macam ikan, kena masuk. Kau nak jadi apa-apa, kau kena usaha. Kan, maksud dia, if you believe you want to be something, you can be anything you want. Macam tu. Lebih kurang. Lebih kurang. Dia panjat tangga tinggi-tinggi. Lepas tu dah sampai atas. Dia terbang. Yalah, Dia pakai macam burung, lepas tu dia terbang. Tapi dia tak boleh terbang, dia akan jatuh. Ya, mati. sebenarnya kau tak tahu dia mati lepas tu. Ha. Lepas video tu dia mati. Ya. Dia tak tunjuk. Okey, kau macam faham? Cuba kita cerita. Tak semestinya benda yang kau teringin tu ialah terbaik untuk kau. Faham tak? Kau teringin nak jadi burung, tapi sebenarnya kau trying to be that. Macam tu lah. Tapi kita tak nampak benda mati ke tak? Tak, itulah message dia. Takkan nak dia tunjuk buat- mati tu. Dia memang takkan terbang pun macam Tak, dia memang sengaja bagi message yang tergantung supaya orang boleh interpret sendiri kan. okey. Kalau Tapi kau- ikut tajuk. kalau aku Ikut macam- mana dia, ikut mana dia. Ni maksud dia Apa apa? sahaja yang kau nak jadi dalam hidup ni, kau boleh jadi. Walaupun it seem impossible. Like a bird. Interpretation kau akhir individu tu ialah dia terbang lah. Dia berjaya. Dia berjaya. okey. Aku pun fikir macam tu lah. Okey, macam bagi aku dia Bagi mati. aku dia mati. Bagi Dia aku, nampak dua untuk dia nak interpretation yang rasai berbeza. sesuatu yang macam tu, dia dapat rasai sekali je. Lepas tu dia mati terus. Okay, faham? Alright. Sebab aku punya At least susah dia fikir. mati, dia dapat rasa apa yang dia nak jadi selama ni. Sebab tu dia panjat tinggi lepas tu dia terjun. Tapi dia terjun tu kau macam ni, aduh macam ni. Tak, dia lompat ke depan je macam ni tadi. Alah. Cuba tengok balik. Macam ni tak? Tak, kalau kau kenal Okey, Hirono ni, kau tahu dia mati. Okay, next Next. Jadi siapa punya ni? Macam ni cerita dia Okay, tengok dia. Dia nak takut kau orang. Dia berangan dia takut kau orang. Dia berangan. Okay, dia berangan dia jadi monster je. Dia kuat berangan. Yelah. Tak. Sebenarnya ada message dia. Apa?
Kau berangan jadi violent. Last kau violent. Last dia tembak kamera kan? Aduh. Last dia tembak kamera guna dia punya elastik kan. So betul dah. Betul. Sebenarnya dia ada sebab tu kenapa dia tembak kamera tu. Ya, kenapa dia pegang elastik? Bila aku pegang baru aku ternampak. Kena elastik. Tengok dia berpijak pun atas Kaca yang pecah. Oh, maksudnya kau punya Distraktif angan-angan ni boleh merosakkan. Engkau adalah Jangan apa yang destroyer. kau buat. Jangan destroy. Next one. Tengok siapa punya pula lepas ni? Oh, Musin. Musin. Okay, faham kan dah? Sejuk dia dekat snow. Oh, sejuk. Okay, dia duduk dalam maskot. Okay, aku faham. Makin dalam. Okay, aku faham. Okay. So, dalam cerita dia tadi Boiling tu, Frog nama dia. trailer dia tadi tu, dia tengah duduk dekat kawasan sejuk, ais. Dia duduk dalam air ni, dia selesa. So, dia tak nak keluar daripada comfort zone dia. Betul. Dia tak nak keluar, lama-lama air ni beku, dia mati. So dia tak nak keluar daripada comfort zone dia. Benda tu yang membunuh dia. Jadi yang tadi. Kalau kau duduk tempat lama sangat kau akan Kau akan makin tenggelam. tenggelam. Makin dalam makin susah kau nak keluar. stay in your comfort zone. Tapi Ya. yang bestnya tentang benda ni, nama dia pun penting tau. Sebab boiling frog tu tahu tak? Ya, betul. Boiling Eksperimen. frog punya Eksperimen boiling Eksperimen frog tu. tu. Betul lah. Katak nak cara nak matikan katak adalah kita kena masak dia daripada air tu sejuk, perlahan-perlahan boiling sampai dia tak sedar, dia mati. Kita Dia tak keluar, dia selesa, Wish, deep tu ni. Ni deep. Aku suka tu ni. Okay, next one. Terus dia macam frog. Ini aku punya. Sampah. Aku punya. Rag picker ni aku rasa. Bukan. Ni nak Oh, ni ni. yang 7E tu lah. Rag picker. Ini skill. Itu bandar. Orang. Oh, dia try to fit in. Walaupun dia tak mampu. And then dia tak berpaju. So dia boleh tutup dengan newspaper je. Dia orang susah. Tapi dia try to fit in. So dia cari Sebab benda apa? sampah. Sebab apa? Aku rasa sebab macam fashion sekarang pun dah Tengok cukup. ni. Fashion sekarang ni pun dah cukup pelik untuk dia boleh buat macam tu untuk fit in. Betul. Sesuai lah untuk nak. Okay. Sebab dia fashion. Okay, next one. Ada dinosaur. Aisyah. Punya. Yang mana? Ni. Yang ni kot. Tengah mandi. Ke ni? Dia pakai dino, baju dino. Ni. Oh. Okay, aku faham message dia. Apa message dia? Message dia, bila you fight your fear become small. Yes. Simple je message dia. Face Kamu your belum fear lah. dinosaur Face your- besar kan. Sampai Lepas tu dia dia jadi takut. kecil. Dia takut, lepas tu dia lawan ketakutan dia. Dia buka-buka mata jadi kecil lah dinosaur. Tapi sebenarnya bukan dinosaur tu yang kecil. Memang dia dinosaur. yang besar. Nampak tak last sekali? Ya. Dia Bukan, lagi deep maksudnya tu. bukannya Masalah kau tu yang mengecil, engkau yang makin kuat. Engkau yang membesar membesar. bila kau lawan fear kau. Oh, deep. Aku punya deep. Okay, next one. Apa ni? Siapa yang ni? Ini balloon persona. Oh. Persona. Balloon. Balloon. Oh, ni fake. Dia ada banyak bermuka-muka. Bila dia nak ni, dia akan jadi karakter lain. Itu je. Banyak muka dia. Banyak muka. Dia boleh tukar-tukar topeng dia lah ikut apa mood dia nak. Ni dia nak jadi Ini dia clown. pilih nak jadi, maybe hari tu dia pilih untuk dia Jadi nak kelakar. kelakar. Dia nak kelakar ni. Dia jadi Badut. Sebenarnya hidup dia sedih. Oh, ini. Dino lagi. Ni Ini caranya. Air. Okay. Dia tengok ikan kat laut. Oh, dia pun nak jadi macam ikan tu. Apa maksud dia? Dia kena tangkap.
Yes, faham. Aku dah faham lah. Ikan tu berada di udara dekat kita punya alam. So dia ni nak cubalah tengok macam mana feelings of jadi ikan dalam alam ikan pula. Tapi dia nak bernafas dia kenalah letakkan plastik untuk dia udara. Tak, bukan. Okay. Mesej dia sebenarnya, dia teringin nak jadi ikan tu. Dia nak tengok macam mana perasaannya jadi ikan. So, dia pergi sarung kepala dia, ikat kepala dia jadi macam ikan. Lepas tu dia nak benda tu membunuh dia kan. Akhir sekali kan kena tangkap macam ikan. Kau nak jadi sangat ikan, kau kena tangkap macam ikan. So mesej dia adalah jangan jadi orang lain. Be yourself. Jadi diri kau. Be yourself. Okay, next one. Jadi benda yang kau tak sepatutnya. Siapa punya pula? Oh, robot Nat punya. Naim. Nat ke Naim? Ni Kau dapat, ni. eh? Dia buang. Kena buang. Dia kena buang. Kenapa sedih? Oh. Apa? Dia dapat live balik. Ya. Bila dia Ya, dapat Bila kau ya. dicintai semula, kau akan berasa Sebab dia hidup I'm not a semula. toy, nampak? Apa? I'm not a toy. Next one. Ni aku punya. Macam tengah mandi. Tembak Nak lah. rasa ni? Nak rasa ni? Benda ni. Oh lah ni lah. Amat deep sangat ni aku suka. Dekat dalam peperangan tu. Orang Palestin ni. Ini orang Palestin tu. Sebab tu rambut dia macam tu. Bear tu yang bentuk mata dia. Nama dia The Protector. Oh yelah, bear tu bear ni yang protect tu dia. protect. Jadi apa mesej dia? Message dia. Sebab untuk protect dia lah. Okay, aku dah faham. Okay. Maksudnya dia ada banyak kawan-kawan. Kan banyak, dia ada banyak karakter kawan-kawan dia, patung-patung dia tu. Kan semua kena tembak. Tapi dia ambil satu. Maksudnya yang tu yang dia paling sayang. Walaupun dah koyak, dia ambil bawa. So, bila engkau bersama dengan orang yang kau sayang, orang kau selamat. You feel safe walaupun kau dalam bahaya, dalam peperangan. Sebab kita setiap orang ada macam anak patung sendiri kan. Mungkin dia rasa yang ni macam Yang batang ni, busuk dia sebab lah. benda tu dah kena tembak, dia ambil. Walaupun dalam peperangan sekalipun kau still perlukan something yang Comfort ke dia. Comfort kau. betul. Protect. Betul? Cute. Okay, next one. Oh, float. Dia Macam ni. Dia berenang. dia float je. Laju. tak berenang. Dia just floating through the river je. Oh, okay. ada something halang dia. Ada. Oh, dia dalam tu. botol kaca. Apa maksudnya? Float, okay. Maksudnya, kalau dalam hidup ni, engkau tak ada arah, engkau just floating, follow the flow of the river. Kau tak lagi jauh. Kau tak lagi jauh. Ada limit dalam hidup. Kau tak tu. boleh follow the flow lah. Tak boleh follow the flow je. Kau tak boleh float. Okay, next one. Last one kan? Yeah. Man. This is cute. Okay. Tapi sebenarnya dia jatuh. Mesej dia, apa yang kau nak buat dalam hidup, buat je. Tak mati pun. At the end of the day, tak Walaupun mati sakit pun. tapi kau dapat enjoy. Dia jangan give up Kau lah. dapat journey dia. Wow. Okay, dah suruh habis lah. Aku tak dapat apa lah ni. Kalau nak masuk air, masuk je. Okay guys, bye. Jangan lupa like, comment, share and subscribe. Guys, bye guys. Bye! 10 meter tak. Dapat. Wait. Yang Ilyas punya tu belum ada pemilik tu sebenarnya. Ada aku. Jangan lupa. Tak payah bagi dia. Kau orang pun dapat. Ya lah. Ya ada. Baik lagi dia ambil daripada nak ke nak lambat. Ya tu betul kak. Aku sebut tak ni tadi Hirono Little Mischief? Tak. Aku tanya tadi. Tak sebut pun. Ni Hirono Little Mischief guys.